Selamat datang ke sesi penerokaan mendalam kita pada hari ini. Cuba anda pejamkan mata sebentar. Cuba bayangkan dan kembali ke zaman persekolahan anda dulu. Pernahkah anda terfikir, apa sebenarnya yang membezakan seorang guru biasa yang sekadar menghabiskan silibus di hadapan kelas dengan seorang pendidik yang benar-benar berjaya mengubah haluan hidup seseorang? Ya, itu soalan yang sangat menarik. Anda tahu maksud saya kan? Guru yang nasihatnya atau kata-katanya masih terngiang-ngiang di telinga anda, walaupun anda dah berpuluh tahun tinggalkan bangku sekolah. Tepat sekali. Perbezaan tu sebenarnya bukanlah satu kebetulan dan ia pasti bukan magic. Hari ini, kita tidak hanya akan berteka-teki tentang hal itu. Konteks perbincangan kita pada hari ini memfokuskan kepada sebuah dokumen rasmi yang sangat teliti. Ia dipanggil Pedagogi Hikmah, Panduan Guru. Panduan guru? Okey. Ya, dokumen ini digubal khusus untuk Maktab Rendah Sains Mara atau MRSM dan suka untuk saya tegaskan di awal perbualan ini bukanlah sekadar sebuah buku panduan mengajar biasa yang penuh dengan teori pendidikan yang membosankan. Bukan sekadar teori dari buku teks lah kiranya. Betul. Sebaliknya, bila kita selak halamannya, ia ibarat satu pelan induk kejuruteraan manusia. Satu pelan yang direka dengan sangat-sangat rapi. Menarik. Dan kepada anda yang sedang mendengar sekarang ni, mungkin anda terfikir, saya bukan seorang cikgu, saya kerja korporat atau saya berniaga. Kenapa saya perlu ambil tahu pasal dokumen panduan guru MRSM ni? Itu reaksi yang sangat normal. Tas, untuk kita memahami bagaimana sebuah institusi berprestasi tinggi, merangka kecemerlangan dari akar umbi. Ya, ia melangkaui bilik darjah. Sama ada anda seorang pengurus yang menguruskan pasukan di pejabat, seorang ibu atau bapa yang mendidik anak di rumah, atau sekadar individu yang suka belajar dan ingin membimbing orang lain dengan lebih berkesan. Formula yang kita akan bongkarkan hari ini boleh diaplikasikan oleh sesiapa sahaja. Misi kita hari ini sangat mudah. Kita nak menyelam ke dalam minda penggubal sistem ini dan mencuri rahsia bagaimana mereka membina manusia. Dan untuk mencuri rahsia itu, kita kena faham dulu apa matlamat akhir mereka. Setiap institusi yang hebat mesti bermula dengan arak tuju yang sangat jelas dan terukur. Okey, mari kita rungkai perkara ini. Dokumen ini bermula dengan meletakkan satu sasaran yang sangat-sangat besar. Berdasarkan Pelan Strategik MARA 2021 hingga 2025, mereka meletakkan sasaran output di mana 90% graduan MRSM mesti melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM. Iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Tepat. Bukan itu saja, mereka juga menyasarkan 20% daripada pelajar ini mendapat semua A dalam peperiksaan SBM. Mari kita berhenti sejenak dan hadamkan angka ni. 90% ke bidang STEM. Bayangkan kalau sebuah maktab tu ada 1,000 pelajar, bermakna 900 orang daripada mereka sedang di kejuruteraan untuk menjadi saintis, doktor atau pakar teknologi. Satu angka yang sangat dominan. Ya, ini bukan sekadar impian. Ini ibarat satu kilang pemasangan bakat berprestasi tinggi. Tapi persoalannya, macam mana mereka nak pastikan kilang ni menghasilkan kualiti yang seragam, merentasi puluhan cawangan di seluruh negara? Itulah cabaran terbesarnya. Dan cara mereka selesaikan masalah ni sangat unik. Mereka sedar, kalau mereka hanya menekan pelajar untuk menghafal fakta, buat latih tubi siang malam semata-mata untuk kejar angka 90% tu, sistem tu akan runtuh. Pelajar akan cepat tertekan, kan? Betul, pelajar akan burnout dan akhirnya memberontak. Jadi, mereka bangunkan apa yang dipanggil sebagai kerangka Gateway to Holistic Education. Di bawah kerangka ini, nilai teras yang nak disuntik ke dalam jiwa pelajar disimpulkan dalam satu akronim iaitu SIKAP. SIKAP. Satu akronim yang sangat tepat dengan bunyinya. Boleh kongsikan apa yang terkandung dalam SIKAP ni? Boleh. S merujuk kepada saintifik, maksudnya mempunyai pemikiran yang tersusun, tak melulu dan sentiasa berhujah berdasarkan fakta. I adalah independent, upaya melakukan tugasan atas inisiatif sendiri, tak perlu disuruh-suruh oleh guru atau ibu bapa. Itu kemahiran yang mahal tu. Kalau di tempat kerja pun kita perlukan staf yang independen. Tepat sekali. Seterusnya, K pula, kreatif. Mereka mampu menganalisis dan mencipta idea baharu untuk selesaikan masalah.
A melambangkan amanah, sikap bertanggungjawab dan integriti yang tinggi. Dan akhir sekali, P untuk patriotik, iaitu rasa cinta dan hormat kepada bangsa dan negara. Wah, ini pakej pembinaan watak yang sangat menyeluruh. Maksudnya, mereka tak nak setakat melahirkan seorang jurutera yang pandai mengira struktur bangunan, tapi mereka nak jurutera yang jujur, tak ambil rasuah, kreatif cari jalan penyelesaian dan sayang pada negara tempat dia berkhidmat. Tepat sekali. Jika kita kaitkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, kita akan dapat melihat satu aliran logik yang sangat cantik antara input dan output dalam ekosistem MRSM ini. Macam mana tu? Boleh terangkan lebih lanjut? Boleh. Input mereka memanglah matlamat strategik nak capai 90% STEM tadi. Tetapi, output akhir yang mereka sasarkan di hujung terowong bukanlah sekadar sehelai kertas keputusan peperiksaan yang penuh dengan grade A. Output sebenar mereka adalah melahirkan sahsiah unggul dan pelajar berautonomi. Jadi grade A tu jatuh nombor 2? Bukan jatuh nombor 2. Tapi grade A yang berderet tu secara praktikalnya hanyalah kesan sampingan atau byproduct daripada pembentuk watak yang holistik ini. Bila seorang pelajar tu dah ada sikap, dia amanah dengan masa belajarnya, dia independen cari nota, dia saintifik cara berfikir, grade A tu akan datang bergolek dengan sendirinya. Itu satu anjakan paradigma yang luar biasa bagi saya. Melihat pencapaian akademik sekadar sebagai kesan sampingan kepada karakter yang baik. Baiklah, sekarang persoalannya, bagaimana institusi ini membentuk guru-guru mereka supaya mampu melahirkan pelajar dengan sikap sebegini? Rahsianya ada pada nama dokumen ini sendiri, iaitu Pedagogi Hikmah. H-I-K-M-A-H. Mari kita kupas falsafah di sebalik setiap huruf ini. Saya tak sabar nak tahu. Kita mulakan dengan konsep kebijaksanaan atau huruf H yang pertama, iaitu hikmah. Hikmah ni satu konsep yang sangat mendalam. Dalam konteks pedagogi, seorang guru yang bijak bukanlah guru yang tahu segala-galanya dan rasa dirinya terpaling pandai di dalam kelas. Sebaliknya, ia adalah tentang kebijaksanaan guru merendahkan ego mereka. Mereka bijak mengaitkan isi pelajaran dengan realiti kehidupan pelajar. Mereka tak syok sendiri, macam tu. Ya, mereka menyusun aktiviti yang meraihkan pelbagai gaya pembelajaran, bukan sekadar syarahan sahala. Dan apa yang sangat puitis, dokumen ini memetik kata-kata ahli falsafah Yunani, Socrates, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." Kebijaksanaan sebenar adalah apabila kita menyedari bahawa kita tidak tahu apa-apa. Wow! Untuk sebuah institusi elit meletakkan petikan itu dalam manual rasmi mereka adalah sesuatu yang sangat merendah diri. Ia seolah-olah memberitahu pendidik, tak kira sehebat mana pun pengalaman anda, bila anda melangkah masuk ke kelas, anda juga adalah seorang pelajar yang sedang belajar tentang manusia di hadapan anda. Betul. Dinamik kelas akan automatik berubah bila guru ada mentaliti sebegitu. Tapi falsafah yang cantik saja tak cukup kalau tak disusuli dengan tindakan yang konsisten, kan? Di sinilah masuknya huruf I. Ya. I mewakili itqan, iaitu kesungguhan. Itqan bermaksud bersungguh-sungguh merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan, hari demi hari. Maksudnya bukan sekadar hangat-hangat tai ayam. Tepat. Di sinilah dokumen ini beralih dari falsafah ke arah kerja keras taktikal. Ia merangkumi menyediakan rancangan pengajaran, membina alat bantu mengajar, mengkaji semula kelemahan pengajaran lepas sehinggalah kepada cara mengawal intonasi suara. Bahagian itqan ini sangat relevan untuk pendengar kita. Tak kiralah anda sedang menguruskan projek bernilai jutaan ringgit atau sedang mendidik anak di rumah. Ada satu petikan dari Maxime Lagacé yang disisipkan dalam bahagian ini. Beliau berkata, "Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top." Hidup ini ibarat sebuah gunung. Ya, matlamat anda adalah untuk mencari laluan anda, bukan semata-mata untuk sampai ke puncak. Bagi sesiapa yang memimpin, ini satu peringatan bahawa rutin harian, persiapan yang mungkin nampak membosankan, itulah sebenarnya tempat di mana kejayaan dibina. Menikmati proses mendaki itu sendiri. Analogi gunung itu sangat tepat. Seorang pendidik yang itqan menikmati proses merancang, menyemak buku latihan beratus-ratus naskah dan memikirkan strategi baharu. Walaupun ia meletihkan sebab dia tahu itulah laluannya. Dan proses yang bersungguh-sungguh ini bersambung terus kepada huruf K iaitu Kamil. Kamil, apa maksudnya dalam konteks ni?
Kamil membawa maksud kesempurnaan. Ia menuntut guru untuk merancang pengajaran dengan sempurna. Tunggu sekejap. Meminta kesempurnaan daripada seorang guru yang mungkin terpaksa menguruskan ratusan pelajar dengan pelbagai kerena setiap hari. Ini macam tiket ekspres ke arah burnout atau keletihan melampau. Adakah manual ini mengharapkan pendidik menjadi robot yang tak boleh buat silap langsung? Saya faham kenapa anda fikir macam tu. Ia satu kebimbangan yang sangat berasas. Tapi konsep Kamil di sini bukanlah bermaksud menghukum guru kalau berlaku kesilapan teknikal di dalam kelas. Habis tu, kesempurnaan macam mana yang dituntut? Ia tentang meletakkan standard tertinggi dalam persiapan. Dari sudut memastikan slide pembentangan mudah dibaca, memastikan persekitaran makmal selamat, hinggalah kepada imej, pakaian dan profesionalisme guru itu sendiri. Semuanya diambil kira di peringkat persediaan. Kesempurnaan persiapan ini sebenarnya memancarkan rasa hormat guru terhadap profesinya dan juga pelajarnya. Faham. Jadi ia macam kita bersiap sedia dengan rapi untuk satu pembentangan mega di hadapan pelabur syarikat. Cuma dalam hal ni, pelabur tu adalah masa depan pelajar mereka sendiri. Betul, analogi yang bagus. Okey, katakanlah persiapan dah dibuat dengan sempurna, sangat kamil. Tapi realitinya, kadang-kadang perancangan tak menjadi. Pelajar tak fokus, buat masalah disiplin atau gagal ujian. Macam mana sistem ni tangani elemen manusia yang penuh dengan kekurangan ni? Di situlah sistem ini menyeimbangkan ketegasan dengan kelembutan melalui huruf M, iaitu mau'izah atau nasihat yang baik. Dokumen ini secara jelas menggariskan bahawa guru wajib memberikan kata-kata motivasi, pujian dan penghargaan berterusan. Dan apabila perlu menegur, Sebab budak-budak mesti kena tegur punya kan? ya, teguran itu mesti berhemah. Tidak menjatuhkan air muka pelajar di hadapan kawan-kawannya, tetapi cukup berkesan supaya kesilapan tidak berulang. Di sinilah ia menjadi benar-benar menarik. Kalau di tempat kerja korporat pun, kita tahu betapa berbezanya impak apabila bos menegur kita. Saya teringat pengalaman saya dulu. Saya pernah ada seorang pengurus yang, kalau saya buat silap, dia tak akan jerit di tengah pejabat. Dia akan panggil ke bilik, tutup pintu dan terangkan apa impak kesilapan saya terhadap projek dan bantu saya cari jalan keluar. Itu contoh yang sangat praktikal. Kan? Itu adalah mau'izah dalam dunia korporat. Tapi sejujurnya, tak ramai bos yang ada kecerdasan emosi macam tu. Tepat. Ia perlukan kecerdasan emosi dan kesabaran yang sangat tinggi. Sangat mudah untuk kita marah apabila kita kecewa dengan prestasi seseorang. Sebab itu dalam dokumen ini, mereka memuatkan kata-kata tokoh ulama Nusantara yang hebat, iaitu Hamka. Apa kata beliau? Beliau pernah mengingatkan, kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati manusia yang keras. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati manusia yang keras. Bayangkan impaknya kepada seorang pelajar berumur 16 tahun yang mungkin sedang memberontak kerana masalah keluarga di rumah, tiba-tiba mendapat seorang guru yang menegurnya bukan dengan jerkahan tetapi dengan adab dan kasih sayang. Ia boleh mengubah trajektori hidup anak itu selama-lamanya. Memang tak dinafikan. Sentuhan emosi itu penting. Baiklah, bila hati dah lembut, barulah ilmu boleh masuk. Tapi untuk sampaikan ilmu, guru tu sendiri kena betul-betul mahir kan? Di sinilah kita beralih ke huruf A, iaitu arif. Benar. Arif bermaksud mengetahui secara mendalam. Ini bukan sekadar menghafal silibus malam ni untuk diajar esok pagi. Guru yang arif mempunyai pengetahuan subjek yang sangat luas. Mereka mampu mengajar dengan meyakinkan tanpa perlu asyik merujuk nota. Dan paling kritikal, tidak menyampaikan fakta yang salah. Mesti kuasai subjek mereka sepenuhnya. Untuk membezakan apa itu pengetahuan dan kearifan, mereka menyelitkan petikan Anthony Douglas Williams, "Knowledge comes from learning, wisdom comes from living." Pengetahuan datang dari pembelajaran, kebijaksanaan datang dari kehidupan. Ya, petikan ini memisahkan antara fakta dan hikmah. Seorang guru boleh baca buku biologi dan tahu semua nama saintifik sel. Itu knowledge. Tetapi guru yang arif tahu bagaimana biologi itu mengajar kita tentang kerapuhan ekosistem bumi dan kelangsungan hidup manusia. Itu wisdom. Dia membawa elemen kehidupan ke dalam fakta tersebut. Sangat cantik penerangan tu. Dan ini membawa kita kepada huruf terakhir, gam, yang mengikat semua elemen tadi. Huruf H yang kedua, iaitu hasanah, kebaikan. Bahagian ini sangat menyentuh hati kerana ia menekankan pembentukan karakter yang harmoni,
mengamalkan perwatakan yang mesra, penyayang, cakna terhadap masalah peribadi pelajar, malah sedia memberi ruang untuk pelajar bertanya masalah di luar waktu kelas. Ia tentang empati kemanusiaan secara total. Dan bagi merumuskan keseluruhan akronim ini, dokumen ini memilih kata-kata Shivkera yang sangat sesuai. Beliau menyatakan bahawa tindakan positif anda, jika digabungkan dengan pemikiran positif, akan membuahkan kejayaan. Tindakan dan pemikiran perlu selari. Betul. Hasanah ini adalah manifestasi tindakan dan pemikiran tersebut. Ia bukan sekadar kita ada niat yang baik dalam hati, tetapi amalan kebaikan tu mesti dipraktikkan secara fizikal, ditunjukkan dan dirasai oleh orang di sekeliling kita. Kita dah laluinya. Hikmah, itqan, kamil, mauizah, arif, hasanah. Memang satu kerangka falsafah yang cukup utuh. Tapi kepada anda yang sedang mendengar, kita semua tahu hakikat realiti. Sesiapa saja boleh tulis visi dan nilai teras yang murni, buat frame cantik-cantik dan gantung kat dinding pejabat. Ya, pelaksanaan sentiasa jadi isu. Persoalannya, bagaimana institusi sebesar ini pastikan beribu-ribu guru mereka benar-benar mempraktikkan empati, kesungguhan dan adab ini setiap kali mereka melangkah masuk ke kelas. Di sinilah kita masuk ke bahagian 3, audit pembangunan manusia, atau tema rasminya, sistem pencerapan. Betul. Tanpa ukuran, falsafah akan mati menjadi sekadar teori. Untuk menterjemah hikmah kepada realiti, MRSM menggunakan kerangka penarafan antarabangsa yang diadaptasi, dikenali sebagai A Framework for Teaching atau AFFT. Ia satu instrumen pemerhatian pengajaran yang sangat terperinci dan dibahagikan kepada 4 domain utama. 4 domain? Apa tu? Apabila pengetua atau pencerap masuk ke kelas, mereka akan menilai, pertama, perancangan dan persediaan guru. Kedua, persekitaran kelas. Ketiga, pengajaran itu sendiri. Dan keempat, tanggungjawab profesionalism. Kalau nak diikutkan, ini tak ubah macam penilaian prestasi atau performance review di sektor corporate. Tapi ada satu perkara yang membuatkan saya termenung bila baca instrumen ni. Macam mana kita nak audit sesuatu yang abstrak macam empati atau kebaikan? Kalau kat syarikat, kita ukur KPI jualan, jumlah pelanggan atau kehadiran staf. Benda tu ada nombor. Ya, itu metrik yang jelas. Tapi bila masuk domain kedua, persekitaran kelas, pencerap kena menilai suasana. Adakah pelajar rasa selamat? Adakah wujud budaya saling menghormati? Macam mana nak wujudkan metrik untuk kelembutan hati? Itulah kesukaran dan dalam masa yang sama kehebatan sistem AFFT ini. Ia memaksa pihak pengurusan untuk tidak sekadar melihat grade peperiksaan pelajar sebagai kayu ukur prestasi guru. Pencerap dilatih untuk melihat nuansa. Bagaimana guru merespons apabila pelajar bagi jawapan salah? Adakah guru itu memperlekehkan atau menggunakan mau'izatul ahad untuk membimbing? Maknanya pemerhatian tu sangat mendalam dan berfokus kepada tindak balas manusiawi. Betul. Dan yang paling penting, sistem ini bukan dicipta sebagai alat hukuman. Kalau markah guru rendah, mereka tidak dipecat serta-merta. Sebaliknya, lompang itu dikenal pasti supaya guru tersebut boleh diberikan pementoran dan coaching yang spesifik. Satu pendekatan yang sangat membina. Dan bercakap tentang peningkatan prestasi, ini membawa kita ke bahagian 4, iaitu evolusi pendidik. Kepada anda yang sentiasa mencari cara untuk level up atau meningkatkan kematangan diri dalam apa jua profession anda, dengar betul-betul bahagian ini. Sistem ini mengklasifikasikan guru kepada 6 hierarki tahap amalan berdasarkan markah pencerapan AFFT tadi. Hierarki 6 tahap ini sebenarnya boleh dilihat sebagai satu peta jalan evolusi pribadi seseorang profesional. Di tahap 1, dengan markah pencerapan 0 hingga 69%, guru ini dipanggil mudaris. Fokus utama mudaris hanyalah pada mengajar semata-mata. Betul ketatnya piawaian mereka. Seterusnya di tahap 2, dengan markah 70 hingga 74%, barulah guru diiktiraf sebagai mu'allim. Mu'allim ini menyampaikan ilmu dengan metodologi yang lebih berkesan dan teratur. Kemudian di tahap 3, barulah peralihan paradigma sebenar berlaku. Dengan markah 75 hingga 79%, mereka digelar murabbi. Apa beza yang signifikan antara mu'alim dan murabbi?
Sebab bunyinya macam dah makin berat tanggungjawab tu. Rabi mendidik supaya pelajar mengamalkan ilmu tersebut dalam hidup mereka. Dan perhatikan bagaimana kualiti terma Arab itu menjadi semakin mendalam falsafahnya apabila kita naik lebih tinggi. Masuk ke tahap 4 dengan markah 80 hingga 84%, pendidik itu digelar muaddib. Muaddib. Saya rasa saya pernah dengar perkataan ni. Akar katanya adalah adab. Muallim mendidik dengan memfokuskan kepada pembentukan akhlak dan sahsiah belajar. Mereka bukan lagi sekadar ajar formula fizik, tapi ajar adab mencari ilmu. Wah, evolusi yang sangat cantik. Daripada sekadar bagi maklumat, kini membentuk akhlak. Kemudian, di tahap 5 iaitu markah 85 hingga 89%, guru mencapai tahap mursyid. Pendidik pada tahap ini bertindak sebagai pembimbing jiwa dan kerohanian. Dan akhirnya, kemuncak segala-galanya ialah tahap 6 dengan markah 90 hingga 100%. Mereka ini diiktiraf sebagai guru misali, pakar rujuk sejati, role model yang bukan sahaja cemerlang teknikalnya, malah pribadinya memancarkan kesemua sifat hikmah secara konsisten setiap hari. Ini menimbulkan persoalan penting. Apa persoalan tu? Jika kita semua berhenti sejenak sekarang dan merenung semula laluan hidup kita, cuba anda fikirkan kembali guru-guru, bos atau mentor yang paling meninggalkan kesan mendalam dalam hidup anda. Kemungkinan besar mereka bukanlah sekadar seorang mudaris yang hanya peduli soal siapkan kerja atau habiskan silibus. Mereka yang terlekat di hati anda pasti telah mencapai tahap seorang mursyid atau seorang mitali yang menyentuh jiwa anda melalui kesungguhan, adab dan empati mereka. Jadi, apa maksud semua ini? Dari awal perbincangan kita, bermula dari sasaran gergasi untuk mengantar 90% pelajar ke bidang STEM, sehinggalah kepada falsafah hikmah, proses pencerapan empati, dan 6 tahap evolusi seorang guru, semua ini sebenarnya merumuskan satu penemuan yang cukup menakjubkan bagi saya. Penemuannya macam mana tu? Dokumen pedagogi hikmah ini membuktikan dengan jelas bahawa rahsia untuk melahirkan barisan saintis yang hebat, jurutera yang cemerlang dan pemimpin masa depan tidak bermula dengan fasiliti mewah, iPad percuma atau makmal sains yang paling canggih. Ia bermula dan berakhir dengan satu ekosistem pengajaran yang syarat dengan empati manusiawi, kesungguhan berterusan dan adab. Dalam erti kata lain, teknologi dan sains hanyalah alat, tetapi watak manusia itulah enjin utamanya. Benar. Dan sebelum kita menamatkan sesi hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk melihat dokumen ini jauh melangkaui dinding bilik darjah. Memang benar, kerangka pedagogi hikmah ini direka untuk mengukur dan mengangkat tahap seorang guru di sekolah supaya mereka boleh membina pelajar yang holistik. Ya, itu matlamat asal mereka. Tetapi untuk kita sebagai pendengar yang sudah dewasa, yang setiap hari bergelut di pejabat, memimpin pasukan atau menguruskan rumah tangga, di luar bilik darjah kehidupan kita ini, tiada lagi borang pencerapan rasmi. Tiada pengetua atau pencerap yang akan duduk di hujung bilik mesyuarat sambil memegang pen merah, menilai sama ada kita mempunyai sikap yang betul atau mempraktikkan hikmah dalam interaksi kita dengan keluarga dan rakan sekerja. Jadi, siapakah yang sedang mencerap pertumbuhan watak kita sekarang? Adakah kita sedang berpuas hati menjadi sekadar mudaris dalam kehidupan kita sendiri? Atau adakah kita berusaha ke arah menjadi mitali bagi orang-orang di sekeliling kita? Wow. Itu satu persoalan yang sungguh tajam dan wajar kita renungkan bersama malam ini. Adakah kita sekadar mudaris yang hadir menjalankan rutin tanpa makna atau kita sedang berusaha keras mengukir watak mitali di pentas kehidupan kita sendiri? Terima kasih atas perspektif yang sangat bermakna itu. Dan kepada anda, terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi meluangkan masa, membuka minda dan menyertai sesi penerokaan mendalam kita pada hari ini. Saya harap anda membawa pulang rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan inspirasi baru untuk diaplikasikan di tempat kerja atau di rumah anda. Teruskan belajar, teruskan berkembang dan kita jumpa lagi dalam selaman informasi yang seterusnya.